Ben Horowitz iaitu CEO Loud Cloud dia 3 kali buat staff layoff. Bukan sebab dia suka buang orang, tapi kalau dia tak buat, semua syarikat dia akan mati. So cerita dia bermula pada tahun 2000 bila .com bubble pecah. Pelanggan Loud Cloud banyak bankrupt. Dan bila cash makin susut, first thing yang sebagai business owner yang kita buat adalah kita kena kurangkan kos. So salah satu kurangkan kos adalah kurangkan pekerja. Dan band pun terpaksa kurangkan pekerja. Dan dia buat layoff yang pertama dalam hidup dia. Sebab dia tak pernah buang pekerja sebelum tu. Dan cara dia buat layoff dia yang pertama sangat-sangat teruk. Dia sendiri pun mengaku. Belum je nak buat layoff, berita bocor awal-awal, pekerja mai pejabat dengan keadaan cuak. Cuak lah. Ben tahu layoff ni dia bukan sekadar buang beberapa nama. Dia tahu bila dia buat perberhentian pekerja banyak-banyak, dia akan melibatkan family mereka hilang mata pencaharian. Tapi Ben kata dia tak ada pilihan. Kalau dia tak buang pekerja, eventually syarikat akan mampu semua kena buang. Tapi kalau dia buang pekerja awal-awal, at least syarikat boleh sustain dan certain orang boleh selamat. So dia tengok dari segi point yang which one is the lesser evil lah. Macam tu lah maksud dia. Dan selepas dia buang pekerja tu, Ben terus buatkan satu misi baru. Dia terus buat projek baru supaya naikkan balik syarikat dan susun balik tugas dan fokus untuk pelanggan yang penting. Dia tak buang semua pekerja. Certain memang pekerja yang dia masih maintain, dia ubah ke department lain. Dan mulai itu, Loud Cloud dia dah tak jual business managed service, dia dah fokus ke arah software dia iaitu Opsware. Ini lebih kecil tapi halat tuju dia lagi jelas. Kat sini kita boleh nampak Ben sendiri, pemimpin dia bukan dinilai masa mereka untung, tapi pemimpin juga akan dinilai bila kita paksa buat satu keputusan yang sangat-sangat sakit, tapi benda tu kena buat. Dan selepas tu, Cloud makin naik.